Pengiraan untuk ujian apa ni, analisis varian, ujian ANOVA. Okey, ini dia punya pengiraan tadi. Iaitu untuk kita ada 3 sampel untuk mengetahui sama ada min ketiga-tiga sampel ataupun hasil jualan bagi ketiga-tiga kawasan tersebut sama ataupun tidak sama. Jadi untuk analisis ANOVA ni, dia punya perjalanan dia panjang sikit. Jadi antara maklumat yang paling basic yang kita tahu ialah X bar setiap sampel dan juga min utama, grand min bagi min keseluruhan bagi ketiga-tiga sampel. Selain daripada nilai apa ni, n, nilai K, nilai N, untuk kita lengkapkan jadual ANOVA ni. Jadi apa yang saya tunjukkan sekarang ialah step by step bagaimana nak mengisi semua nombor-nombor yang diperlukan untuk melengkapkan. Tujuannya ialah untuk dapatkan untuk dapatkan statistik ujian F ni yang di hujung ni. Statistik ujian F ni. Di mana kat situ tertulis F sama dengan MST bahagi dengan MSE. Okey, jadi sebelum berehat tadi saya dah tunjukkan pengiraan untuk dapatkan darjah kebebasan. Dalam jadual ni ada 3 darjah kebebasan, K tolak 1, N tolak K dan N tolak 1 degree of freedom, dan juga K tolak 1 sama dengan 2, N tolak K adalah sama dengan 12, N tolak 1 ialah 14. 2 darjah kebebasan yang pertama tu, iaitu K tolak 1 dan N tolak K tu, itu penting kerana dia akan digunakan untuk mengira F nanti. Okey, saya dah tunjukkan juga bagaimana nak kira SST dalam kolom sum of square tu, jumlah kuasa 2 bagi rawatan, iaitu perbezaan dalam kumpulan, perbezaan antara kumpulan, iaitu SST, di mana formula yang kita gunakan ialah NJ sama dengan penjumlahan X bar J tolak X double bar kuasa 2. Dia ialah penjumlahan sisihan bagi ketiga-tiga kumpulan. Sisihan min dengan nilai X bar dia. Okey, yang ketiga ialah SSE. Sum of jumlah kuasa 2 galat. Perbezaan dalam kumpulan. Cuma dalam ujian ANOVA ni dia banyak gunakan singkatan variation between statement, variation due to sample error and bla bla bla. Jadi apa perlu bezakan SSE, SST dengan satu lagi kita ada SS total. Okey, jadi untuk SSE ni, kena berhati-hati sikit sebab SSE ni kalau lihat formula dia ada double summation tu. Ni double summation yang kat double E ni. Maksudnya first kita jumlahkan mengikut sampel. Kita jumlahkan sampel apa yang kita buat untuk setiap satu sampel dan kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan. Apa yang dimasukkan ni ialah anda perlu dapatkan sisihan setiap data tu dengan nilai X bar masing-masing. Itu yang dimasukkan Xij tolak X double bar X bar J kuasa 2. Macam kita cari sisihan PY. Macam mana? Yang ini, bahagian yang atas ni. Untuk setiap sampel. Itu maksud dia. Untuk setiap sampel satu persatu. Okey, jadi macam mana nak buat tu? Okey, kita tengok baik data. Saya nak ambil balik yang ini. Saya buat lagi ni. Okey, kita perlukan yang ni. Data dia. Okey, jadi oleh kerana kita ada 3 sampel. Okey, sekarang saya nak buat untuk sampel A dulu. Saya nak buat untuk sampel A dulu. Sampel A kalau kita lihat kat sini, sampel A kita tahu N dia sama dengan 5, tapi kita tak gunakan N kat sini. Sampel A tu dah ada X bar dia. Okay, untuk sampel A, kita tulis kat sini supaya lagi jelas. Okay, sampel A ataupun kawasan A kan. Untuk A dulu. Okay, yang pertama data dia berapa? Yang pertama data dia ialah 254. 254 tolak dengan min dia. Jadi yang pertama 254 tolak dengan min dia 249.2 kuasa 2. Kuasa
kuasa 2. Campur dengan buat ulang untuk data yang kedua. 263 data yang kedua, tolak min dia. Min dia masih 249.2 kuasa 2. Macam kita kira sisian piawai. Teruskan dengan data yang ketiga. 241 tolak 249 kuasa 2. Data yang keempat 237 tolak 249.2 kuasa 2. Dan last sekali data yang kelima 251 tolak 249.2 kuasa 2. Maksudnya kita kena buat satu persatu. Itu maksud jumlah sisian bagi setiap jumlah sisian bagi setiap kumpulan. Jadi kalau awak kira, kalau saya kira saya dapat ni, cuba cek betul ke tidak. Berapa ni? Saya dapat 432.8. 432.80. Itu untuk A. Saya buat untuk A. Itu summation yang pertama untuk A tersebut. Okey, perkara yang sama saya kena ulang untuk B. Perkara yang sama ulang untuk B. B data pertama dia apa? 234. Dan 234. 234. Okey, kali ni tolak dengan min X bar B lah. Min untuk B pula 226. Kuasa 2. Data yang kedua, campurkan. 218 yang ini. Tolak juga dengan min dia. Sisihan dia dengan min masih min kumpulan yang sama. Kuasa 2. Sampailah ni yang ketiga. 235 campur 227 campur sampailah yang terakhir 216 tolak 226 dan jangan lupa kena kuasa 2 kan. Jadi kita ulang perkara yang sama kali ini untuk B. Jumlah sisian untuk sampel B, untuk kumpulan B. Saya dapat sini pengingat dia ialah 310. Cuba anda kira nanti sama ada betul atau tidak 310. So kita ada sampel C. Kalau kita sampel B saja kita boleh stop. Tapi sebab kita ada sampel C, buat perkara yang sama untuk C. C data yang pertama 200. Sisian setiap data C itu dengan min dia. Tolak dengan 205. 200 tolak 205.8 kuasa 2. Data yang kedua. 222. Tolak 205.8 kuasa 2. Data yang ketiga, perkara yang sama, kuasa 2. Data yang keempat, kuasa 2. Sampailah data yang kelima, kita ada 204 tolak 205.8 kuasa 2 dan jumlahkan. Kalau dalam kalkulator saintifik, itu pentingnya kalkulator saintifik. Anda boleh kira itu sekali, boleh tekan sekali jalannya. Dekat last sekali, boleh tekanlah sama dengan answer, anda akan dapat jawapan dia 376.8. Apa yang kita buat sebagaimana saya sebut tadi, ini ialah pengiraan sisian piawai. Pengiraan sisian piawai, kalau sebelum ni kita buat satu persatu, tapi kali ini kita buat serentak untuk semua sampel, semua kumpulan yang terlibat. Itu proses dia. Satu persatu untuk dapatkan jumlah sisian bagi setiap kumpulan. Saya pecahkan pada A, B dan C. Okey, jelas. Ada soalan? Setakat ni nampak tak apa yang saya buat? Apa yang berlaku? Kita cari sisian bagi setiap sampel tadi dengan min dia. Boleh? Ada soalan? Boleh, Doktor. Boleh. Okey, nampak Okey, itu summation yang pertama. Sebab dalam formula tu sebab tu dia ada double summation. Mula-mula yang dalam ni kita jumlahkan satu-satu. Kemudian kita jumlahkan jumlah tadi tu. Kita ada 3 jumlah tadi kita dapat. Jumlah untuk A 432.8. Jumlah untuk B 310. Jumlah untuk C 376.8. Jadi untuk dapatkan SSE, jumlahkan tadi nilai untuk A campur untuk B campur untuk C. Jadi dia akan jadi 432.80 campur 310 campur 376.80. Jawapan dia ialah
1119.60. Itulah dia punya SSE. SSE ni dia panjang sikit kalau kita gunakan data mentah. Kalau kita ada nilai CPY varian, dia jadi senang sikit lah, ringkas sikit. Sebab sisian tu telah pun dikira. Okey, jadi untuk bahagian ni, okey, sementara saya tengok kita dah buat A, B dan C, jangan ulang kaji. Ulang kaji sikit. Ni anda punya homework lah. Anda punya soalan ni dia terkeluar sikit daripada ni, tapi dia ada kaitan. Okey, kita dah ada A, B dan C. Okey, homework dia ialah kirakan varian setiap sampel ataupun varian setiap kumpulan. Maksudnya, berapakah nilai S square A, S square B, S kuasa 2 C. Berapa nilai ni? Itu maksudnya. Varian setiap sampel. Varian setiap sampel. Kita ada 3 sampel kan? Kumpulan A, sampel B, sampel C. Dan awak boleh gunakan maklumat yang dikira ni. Tengok betul-betul formula CMPY macam mana, perubahan macam mana. Anda boleh gunakan maklumat yang anda kira ni untuk mengira nilai CMPY. Itu homework tambahan untuk anda. Kita ulang kaji sikit. Topik yang ketiga untuk mengira CMPY. Jadi kita dah tahu SSE dan SST. Ini dia punya key dia. Kalau bagi saya, dalam jadual ANOVA ni, SSE dan SST ni penting. Sangat penting. Ini bagi saya itu asas dia. Selain daripada tadi K tolak 1, N tolak K, N tolak 1 tu mudah nak kira. SST dan SSE ni pengiraan dia leceh sikit. Memang panjang lah. Dan itu formula dia kan. Tak ada apa yang kita boleh buat. Kalau dia ada banyak sampel, dia lagi leceh. Tapi dia punya step dia ringkas je. Cuma pengiraan dia banyak. Okey, jadi SSE dan SST ni orang kata kalau dalam dia, kenapa dia penting? Kalau awak silap nilai SST dan SST, kebarangkalian nak silap tu tinggi. Sebab dia banyak pengiraan yang perlu buat. Silap kedua-duanya, maka akan silaplah hampir keseluruhan jadual tersebut. Dan T awak kira pun salah. Dan dia boleh menjejaskan jawapan. Jadi berhati-hati bila kira dan dia perlukan sikit kemahiran. Kemahiran dia ialah tak lain tak bukan kena mahir kira CMPY. Kalau biasa kira CMPY, anda tahu macam mana nak kira dengan cepat. Jadi tip dia, cuba cari cara nak kira dengan cepat. Sebab anda boleh gunakan kalkulator. Pilihlah apakah step yang ada dalam kalkulator tu yang boleh bantu. Tapi kena mulakan dengan latihan. Kalau awak pandai gunakan kalkulator, awak boleh kira ni dengan cepat. Terutamanya nak kira CMPY ni. Dalam formula kalkulator, dalam kalkulator, scientific kalkulator tu, memang boleh. Kita masukkan data, kita dapat semuanya. Cuma kita kena mahir. Kena tahulah mahir ni perlukan latihan, cek. Kira manual, kira dengan manual, kira dengan kalkulator. Kat mana maklumat dalam kalkulator tu kita boleh ambil untuk tentukan. That's why kena tahu secara manual dan juga secara kalkulator. Dia sangat membantu. Okey, dua nilai ni SSE, dah dapat dua nilai ni, yang lain pengiraan tu dia akan jadi sangat mudah. Bagi saya sangat mudah. Kita hanya gunakan saja nilai-nilai tersebut. That's why ni dia punya ringkasan tadi. Dia punya ringkasan tadi yang saya boleh share. Dalam jadual ni kita dah ada tadi kita dah tahu K tolak 1 sama dengan 2, N tolak K sama dengan 12, N tolak 1 sama dengan 14. Ni dua nilai tadi yang kita kira panjang tadi. Yang merah ialah SST, yang hijau ialah SSE tadi. Ini sangat penting dua nilai ni. Kalau dalam soalan dia beri salah satu nilai ni pun dah cukup lega dah. Maksudnya dah kurang pengiraan yang kita perlu buat. Kalau dia bagi data mentah macam soalan tadi, semuanya kena kira memang panjang lah. Dia punya perjalanan. Dia tak susah bagi saya, tapi dia leceh lah. Sebab banyak benda nak tolak. Pastikan tolak dengan betul. Pastikan kuasa 2. Okey, jadi daripada SSE dan SST tadi, kita boleh dapat satu lagi yang dinamakan sebagai SS total ni. Okey, SS total. Dia ada beza sikit. SS dalam kurungan. Total tu dalam kurungan. Dia adalah hasil campur SST campur SSE. Campurkan kedua-dua ni.
4716 4716.4 campurkan saja dengan 1119.6. Jumlah tu ialah SS total 5836. Okey, yang ni SS total. Dia hanya melengkapkan iaitu jumlah variasi. Daripada jumlah variasi 5836 unit tu, 4716.4 datangnya daripada segmen, datangnya daripada antara kumpulan, dan variasi dalam kumpulan hanyalah baki dia 1119.6 unit. Dia lebih kurang apa maksud dia? Ini nanti maksud dia nanti ni kita akan dia lebih digunakan. Kenapa ada beza ni kan? Dalam kelas ni kita contoh ni dia nak pakai F. Nanti dalam topik yang terakhir nanti. Kita akan jumpa jadual ni. Dia ada kegunaan yang lebih jelas. Kita kalau boleh tukar jadi peratusan. Variasi perbezaan sebab akibat dia adalah berapa peratus disebabkan oleh sampel ataupun macam mana. Untuk setakat ni kita akan gunakan saja nilai-nilai ni. Di mana SST dan SSE ni kita perlukan untuk kita dapatkan dua lagi nilai yang di sebelah tu. Ya, awak nampak dua nilai yang berada di sebelah tu. Dua nilai yang berada warna kuning, warna biru, warna coklat, warna biru tu 2358.2 dan 93.3. Ini ialah nilai MST dan MSE. Ini adalah nilai MST. Jadi ini ialah mean square treatment, purata dia. MSE mean square error, purata. Macam mana nak dapat purata dia? Okey. Formula dia senang je. Yang ini SST kena bahagikan dengan darjah kebebasan masing-masing. 4716.4 bagi dia dengan 2, dapatlah 2358.2. Bagi dengan K tolak 1. Dapat dengan MST dia. Manakala 93.3 1119.6 tu iaitu SSE bagi dengan dia punya N tolak K. 15 tolak 3 sama dengan 12. Jadi kita akan dapat apa yang dinamakan sebagai mean square error, purata kuasa 2 bagi alat. Kita bagikan darjah kebebasan, kita akan dapat konsep, kita akan dapat nilai apa ni, nilai purata dia. Okey, jadi kita dapat MST, MSE sebagaimana yang ada tu. Okey, dua nilai ni kemudian akan kita dapatkan nisbah dia. Bagikan kedua-dua nilai dia. MST bagikanlah dengan MSE tadi 2358.2 bahagi dah dengan 93.3, dapatlah yang warna kuning tu, iaitu nilai dia ialah 25.275. 25.275. Itu nama dia statistik ujian F. Itu nama dia statistik ujian F. F ialah MST, MST bagi MSE. Ada setengah-setengah buku dia tulis macam ni. SST bagi K tolak 1 bagi dengan SSE bagi N tolak K. Dia perkara yang sama. Ada setengah buku dia tulis MST bagi MSE. Ada setengah buku dia bagi SST bagi K tolak 1 per SSE per N tolak K. Semuanya benda yang sama. Semua dari segi definisi. Yang lebih popular tu yang kedua tu. SST bagi K tolak 1 dan SSE bagi N tolak K. Sebab tu dia nak fokus pada nilai asal MST tu. SSE dengan juga SSE. Tapi apapun untuk kelas ni awak boleh gunakan kedua-dua sebab dia akan bagi jawapan yang sama. Jadi F ni lah macam sebelum ni kita ada statistik ujian T, statistik ujian F. Kalau statistik ujian T, buka jadual T. Statistik ujian F, bukalah ujian Z, bukalah jadual Z. Kalau F, dia tentulah kita kena buka jadual F. Jadi kat sini dia unik sikit. Analisis ANOVA, sebab dia ada satu. Dia akan gunakan, kita perlukan statistik ujian. Kita perlukan jadual F. Jadual F, jadual yang berbeza. Sebagaimana yang saya sebut, nanti saya akan tunjukkan. Dan kalau kita lihat kat sini, untuk dapatkan statistik F, dia tak semudah kita nak dapatkan macam kita dapatkan statistik statistik Z dan juga T. Dia hanya formula yang ringkas saja. Berbanding kat sini, kita perlukan berapa maklumat. Kalau untuk dapatkan ni, anda perlukan 4 maklumat asas ni. Satu, yang warna biru saya bulatkan ni. Ni 4 maklumat asas untuk F.
kita perlukan SST, SSE, K tolak 1 dengan N tolak K untuk formula substitute jump F bagi analisis ANOVA. Di situlah kita akan buat keputusan sama ada H0 betul ataupun H0 H0 ditolak ataupun H0 gagal ditolak. Apa H0 tadi? H0 tetap mengatakan mean semua sampel adalah sama. Manakala hipotesis alternatif mengatakan sekurang-kurangnya ada satu mean yang berbeza. Siapa yang betul? Kita kena bandingkan statistik F dengan F dalam jadual ataupun dengan titik genting. F dalam jadual ataupun dengan titik genting sebagaimana yang saya tulis ni. Okey, sebagaimana satu nanti saya tunjukkan. Titik genting, kalau F yang kita kira tadi 25.275 ni lebih besar daripada satu titik genting. Kita nak bandingkan dengan satu titik genting F. Bila sebut ujian hipotesis, dia mesti ada aras keretian. Aras keretian tadi 5%. Sebab itulah kita tulis alfa 0.05. Dan F ada 2 darjah kebebasan. F ada 2 darjah kebebasan. V1 selalu ditulis sebagai V1 dan V2. V1 tu apa? V1 tu ialah K tolak 1, V2 ialah N tolak K. Darjah kebebasan tu dia dah ada sebagaimana awak lihat yang kita dah kira secara tak langsung tadi. Untuk treatment, degree of freedom of treatment ialah K tolak 1, darjah kebebasan pertama untuk F, dan degree of freedom of error tu, bagi error tu SSE 12 N tolak K. Okey, N tolak K tu ialah N tolak K ialah 12 tadi, iaitu 15 tolak dengan 3. Jadi semua maklumat tadi datang daripada jadual tersebut. Cuma kali ni kita kena buka jadual F. Nak buka jadual F tu first kena tentu dulu apa dia punya aras keretian. Alfa dia tak perlu bagi 2 sebab dia satu jenis ujian je. V1 sama dengan 12, 2, V2 sama dengan 12. Dan saya dah bagi jawapannya 3.9. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak dapat 3.9 tu untuk jadual F tu. Jadi dia boleh guna pakai. Sekali jawab pakai, semua yang ujian lepas ni kalau awak jumpa dia guna F, dia akan rujuk jadual F yang sama. Macam T juga, macam Z. Jadi sekarang saya nak tunjukkan bagaimana nak baca jadual F. Okey, biasa download daripada UKFolio jadual F tersebut. Okay, mana F saya? Dalam jadual statistik kita ada T, kita ada Z. Z ada 2, ingat, Z ringkas. Z ringkas cuma untuk ujian nanti kita gunakan Z yang biasa dulu. Z ringkas tu untuk final exam dia hanya bagi Z ringkas. Okey, jadi untuk F, okey, jadual F ni kalau buka jadual F, kalau siapa ada masalah dapat jadual F, saya bagi tahu Okey, ni jadual F dari buku. Saya tak edit lagi. Okey, tapi saya akan gunakan ni satu patutlah. Okey, jadi kalau lihat dia ada jadual 6A, muka surat 2, muka surat 3, jadual 6B, muka surat 5, jadual 6C, dan muka surat yang ke-7, jadual 6D. Okay, cuma sekali dia ada 8 muka surat. Dia ada 8 muka surat. Tapi kat sini dia tak tulis kan. Okay, jadi untuk supaya tidak terkeliru, tulislah muka surat 1, muka surat 2, boleh tu B13, B14 B13, B14, muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6, muka surat 7, muka surat 8. Sebab tu dia ada 8 muka surat. Ada 8 muka surat. Okey, kenapa dia ada banyak macam ni? Setiap kalau lihat muka surat 1, muka surat 3, muka surat 5 dengan muka surat 7 tu dia ada kat atas ni. Dia ada bagi contoh kat sini. Jadi semua nilai luas yang dirujuk ialah luas di sebelah kanan. Cuma dia guna A. Dia guna A tapi kita boleh guna alfa kan. Kita guna alfa tadi A tu. Okey, untuk muka surat yang pertama tu kalau lihat A 0.05. Jadi alfa 0.05 ataupun aras keretian 5%. Untuk ujian hipotesis aras keretian 5%, awak kena rujuk muka surat jadual dengan A ni. Ini dah nilai A dia. Luas dia 0.05. Jadi di sebelah warna putih ni automatik 0.95. Sebab jumlah
luas di bawah elok masih sama dengan 1. Okey, muka surat 1. Muka surat 2 ialah sambungan muka surat 1 tadi. Jadi muka surat 1 dan 2 tu ialah dia merujuk A yang sama. Muka surat yang ketiga dia tukar A dia. Alfa 0.025 ataupun aras keretian 2.5%. Jadi kat sini 0.025, sini 0.975. Jadi itu untuk muka surat yang ketiga. Apa beza antara muka surat 1, 2 dengan 3, 4? Perbezaan dia ialah pada aras keretian. Jadi kalau aras keretian yang pertama tadi 5% tadi kan, 0.05. Aras keretian 2.5%, kena tengok muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga sambungan dia ialah pada muka surat yang keempat ni. Ini ialah sambungan muka surat yang keempat, yang apa ni, 2.5%. Hati-hati. Jadi tulis dalam nota awak, ini ialah 0.025. Okey, muka surat yang C ni, 6C. Nampak dia tukar A dia. Dan kita punya pakai 0.01 ataupun 1%. Jadi luas sini 0.01, sini adalah 0.09. Luas kawasan yang berwarna putih. Lagi sekali sambungan dia pada muka surat yang seterusnya ni. Tadi kita ada muka surat yang ke-5, muka surat yang ke-6. Ini ialah alfa 0.01. Sambungan dia sama dengan sebelum. Okey, yang keempat, dia ada 4 saja. Ini lagi kecil. Aras keretian dia muka surat yang ke-7 iaitu alfa 0.005. 0.5%. Sini 0.005. Ini adalah 0.99995. 99.55%. Dia masih memegang jumlah luas di bawah kelok sama dengan 1. Dan muka surat yang terakhir sambungan dia masih untuk alfa 0.005 ataupun peratus saja 0.5. Setengah peratus. Jadi berhati-hati tengok jadual dia dengan betul. Jadual mana nak tengok, lihat pada aras keretian yang diberi. Aras keretian yang diberi. Dan bagi setiap muka surat ni, anda akan nampak V1, V2 tu. Mesti ada V1, V2. Sebab F ada 2 darjah kebebasan. V1, darjah muka surat pertama, darjah kebebasan pertama sampailah 20. V2, 1 sampailah infinity. Dia melompat-lompat macam T juga. Dia melompat-lompat macam T. V2, kemudian sambungan dia. Ini tadi alfa 0.05 kan. 0.05 muka surat yang kedua. Sambungan dia. Mana V1 pun sampai infinity, V2 pun sampai infinity. Begitu juga untuk 0.025, awak akan jumpa nampak V1, V2. Setiap jadual tu dia mesti ada V1 dan V2. Begitu 0.01 mesti ada V1 dan V2. Dan last sekali pun mesti ada. Sebab sifat F dia mesti ada 2 darjah kebebasan. 2 darjah kebebasan. Okay, kita nak tengok yang mana? Tengok soalan. Dan okey, satu lagi. Jalan lain tu apa? Itulah nilai F. Nombor-nombor yang awak nampak dalam jadual ni, daripada 24892 sampailah berapa ni? 1 nilai paling kecil setiap muka surat. Selain daripada V1, V2, nilai dalam jadual ialah nilai F yang kita perlukan. Bergantung pada, jadi F kita akan bergantung pada F. Ada banyak nilai F. Yang mana satu bergantung kepada alfa kita, aras keretian, dan juga V1 dengan V2. Yang mana satu yang sesuai, kena lihat apa soalan dia. Itulah nilai, itulah F kita. Jadi F ni, FA ni. Itu dia punya titik genting dia. Konsep dia sama macam Z. Jadi kalau lihat balik soalan kita tadi, dia bagi aras keretian 5%. Jadi muka surat yang pertama lah kebetulan. Aras keretian 5%. V1 sama dengan 2. V1 sama dengan 2. Okay, mana V1 sama dengan 2? V1 sama dengan 2. Ni dia 2.
V1 sama dengan 2. V2 sama dengan 12. Tengok kat bawah. 12. Artinya ada. Kalau nilai tak ada, cari nilai yang paling tepat. Jadi berapakah nilai Z yang dirujuk? Nilai Z yang dirujuk ialah 3.89. Jadi nilai itulah yang kita ambil. Tak boleh nilai yang lain. Dan nilai dia kebanyakan adalah dalam 1 atau 2 titik kumpulan. Kalau ada nilai yang tepat, ambillah nilai yang tepat. Kalau tak ada, ambil nilai yang paling hampir. Terutamanya bila N dia adalah besar. Jadi dalam contoh ni, kita gunakan aras keertian 5%. Aras keertian 5%. Okay, saya semua nampak kenapa saya pilih 3.89. Dan nilai Z, kalau lihat dalam jadual, tak ada nilai Z yang negatif. Semua nilai Z adalah positif. Sebab dia bukannya satu hujung ataupun dua hujung. Jadi selalunya kita tak akan tukar dia jadi negatif. Sebab Z ni dia hanya ada satu jenis ujian. Dan nilai yang digunakan memang sentiasa positif. Dan kalau lihat dalam analisis varian yang kita gunakan tadi, yang kita buat tadi, kita buat analisis varian. Nilai varian saya rasa saya dah sebut. Kalau masih ingat, saya sebut dalam kelas, nilai varian tak boleh negatif. Nilai varian tak boleh negatif. Nilai nilai mean boleh negatif. Tapi nilai varian tak boleh negatif. Jadi bila kita gunakan analisis statistik F, selalunya statistik ujian itu positif. Dan sebab tu nilai F dalam jadual juga adalah sentiasa positif. Tak ada kes rasanya kita akan negatifkan nilai dia. Tak seperti Z ataupun T. Terutamanya bila kita buat ujian satu hujung sebelah, ujian satu hujung sebelah kiri. Tapi untuk F, sebab analisis maupun varian tu sendiri memang positif. Jadi F, sepanjang saya belajar sampai sekarang, saya tak pernah jumpa lagi nilai F tu yang negatif. Kalau negatif maksudnya anda tersilap kira. Sebab F datangnya daripada varian. Nilai varian tu konsep dia memang sentiasa positif. Nilai varian, ukuran serakan, varian ke, CCMPY ke, populasi ke, apa ke, even SSE, SST yang awak kira ni, yang kita kira ni, itu yang varian. Sebab tu tak akan jumpa nilai negatif dalam jadual ni. Apa lagi N tolak K, K tolak 1, dia tak boleh negatif. Jadi the whole nombor dalam jadual tu tak boleh negatif. Kalau negatif tu salah. Memang salah pun. Itu yang membawa kepada F juga dalam jadual yang kita gunakan adalah negatif. Okey, itu dia punya dari teori dia lah. Kenapa analisis varian statistik yang dipikir kebanyakan dia adalah positif. Dia tak boleh negatif sebab kita gunakan varian. Topik yang ketiga kita dah belajar walaupun semua data dia negatif, CCM PY varian ukuran serakan akan positif. Paling minimum pun kosong. Kosong bermaksud semua data tu adalah sama. Dan walaupun data tu semuanya negatif, varian dia tetap positif. Saya dah minta anda test kan, ataupun dah ada Gemini, cuba tanya, minta dia keluarkan satu latih atau bagi contoh bagaimana varian tu boleh negatif. Cuba tengok apa respon daripada Gemini. Boleh tak bertanya bagaimana varian boleh bernilai negatif? Apa yang menyebabkan varian boleh bernilai negatif? Okey. Jadi kita balik semua kat sini. Dah kira F. Ni tadi 3.89. 3.89 titik genting. Dia punya dia punya kalau raja F tadi, raja dia pencung ke kanan. Dia punya A dia belah sini kan. Ini 0.05. 0.05. Tengok jadual F. F dia 3.89. Kawasan berlorek tu ialah kawasan penolakan H0. Sebab tu dia kata H0 akan ditolak jika F yang kita kira ni lagi besar daripada 3.89. Maksudnya apa? Kalau saya plotkan 3.89, saya akan dapat dia kat sini. 25.275 ni. Bila saya plotkan, saya akan dapat dia berada di kawasan yang berlorek tu, di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kanan 3.89 ataupun dia lebih besar daripada 3.89, maka H0 ditolak sebab F tu berada dalam kawasan penolakan. That's why dalam contoh ni, sebab F yang kita kira tu jauh lagi besar daripada 3.89,
Selagi saksi F lebih besar daripada titik genting, keputusan dia adalah H0 ditolak. Bila H0 ditolak, H0 kata apa? Balik semula. Kalau lupa, sebab tu kena tulis. Keputusan dia H0 ditolak. Mana tadi? Kita ada H0 mengatakan purata hasil jualan ke semua kawasan tu adalah sama. H alternatif mengatakan dia berbeza. Soalan dia tanya, pada aras kertian 5%, adakah wujud perbezaan? Keputusan kita tolak H0. H0 tak diterima. Yang diterima ialah hipotesis alternatif yang mengatakan mean dia berbeza. Jadi kita boleh buat kesimpulan, pada aras kertian 5%, wujud perbezaan dalam purata hasil jualan antara ketiga kawasan tersebut. Cara menjawab tu masih sama macam topik 8 dan topik 9. Kita ubah suai soalan tu. Soalan tanya, adakah wujud perbezaan? Ya, wujud perbezaan dalam purata hasil jualan antara ketiga kawasan tersebut pada aras kertian 5%. Jadi dalam ujian hipotesis ini, bila jawapan kita tu dia mesti terikat dengan aras kertian yang kita gunakan. Sebab apa? Aras kertian yang berbeza belum tentu keputusan dia sama. Ada kalanya keputusan dia kekal, ada kalanya keputusan dia akan berubah. Untuk apa? Untuk analisis varian. Walaupun dia menggunakan F. Okey, jadi secara asalnya itu saja untuk analisis varian yang menggunakan F. Jadi kita hanya ada satu kes saja. Sebagai contoh, tak ada isu sebelah kanan, sebelah kiri atau dua hujung, dan kita gunakan F, dan bilangan sampel tu dia mungkin boleh berubah. Lihat pada latihan. Latihan topik 10 pun saya dah letak dalam Gemini, awak boleh gunakan seperti biasa. Latihan tu ada pelbagai situasi keadaan. Saya harap anda boleh lihat satu persatu. Itu contoh-contoh soalan, sebahagian ni contoh-contoh soalan yang memang saya ambil daripada peperiksaan lepas, tapi saya modify sikit lah, sebab soalan exam ni dia sulit, dia tak boleh diedarkan. Jadi saya modify, boleh digunakan. Maknanya dia setara dengan soalan-soalan peperiksaan kita nanti. Okey, lagi apa? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Saya ada satu soalan. Okey, silakan. Berkenaan dengan apa ni? SSE tadi. Tadi kan ada dua SSE, okey. SSE. Kan dia ada dua Yes, formula betul. tu kan. Mana satu lagi mudah? Sama ada kita nak gunakan formula pertama ataupun formula kedua. Sebab kalau nak pakai formula kedua pun boleh. Cuma nak kena kira variance dulu kan. Baru kita boleh jumlahkan semua. Betul. Mana yang lebih mudah? Dua-dua formula tu berkaitan sama. Yang mana lebih mudah bergantung pada apa data yang kita ada. Kalau data yang kita ada ialah data macam ni, macam yang saya bagi contoh ni kan. Kita ada data mentah. Kita ada data mentah kan. Bila kita ada data mentah, formula yang data mentah macam ni lah. A, B, C ni kan. Kita kena kira X bar semua tu. Yang paling mudah saya rasa SSE. Sebab apa? Kita kira sisian dia. X bar kita tetap kena kira. Kalau awak nak gunakan formula yang kedua pun boleh. Tapi anda kena kira dulu S ni satu persatu. Bila kira S satu persatu, anda bahagi dengan N tolak 1. Dapatlah SA. Itu yang saya suruh buat homework tadi kan. Buat homework tadi, kira. Katalah anda dapat apa ni, dia punya S kuasa 2A, S kuasa 2B, S kuasa 2C. Boleh nak guna. Tapi nak kira balik SSE, apa yang dia buat, setiap satu S tu, dia darab balik dengan N tolak 1. Maknanya dia buang sebenarnya. Dia buang. Apa yang dia buat, kalau awak buat macam ni, anda akan dapat jawapan yang sama. N tolak 1, kemudian awak darab balik N tolak 1. Ni matematik dia kan. Potong, balik dapat ni. Terus kat sini balik. Maksudnya anda pergi ke depan, kemudian anda patah balik. That's why itu menyebabkan kalau anda gunakan formula yang kedua tu, dia nampak ringkas. Memang dia nampak ringkas sebab dia dah ringkaskan S kuasa 2 tu. Kalau S kuasa 2 tu kita kembangkan, dia jadilah formula ni. Boleh. Tapi soalan ni mana yang paling cepat? Kalau data begini, yang paling cepat ialah nombor 1 tu.
Sebab kita nak kira sisian. Tetapi, katalah dalam soalan, contoh dalam soalan latihan ada. Dalam soalan latihan ada satu bentuk pattern soalan ni yang saya bagi. Anda kena tentukan formula mana yang nak guna. Kalau pelajar tersilap langkah, dia memang langsung dia tak boleh kira. Sebab data tak ada. Dalam soalan, kalau data tu dah direngkaskan. Dia dah bagi S kuasa 2 1 berapa. Ini kata contoh contoh. Dia dah bagi S kuasa 2 10 12 14. Kemudian dia bagi N. N dia mesti bagi. Kata N 5 10 15. Kalau ada data ni, dah tentulah tak ada option lain. Ini saja. Formula yang kedua saja yang perlu gunakan untuk dapatkan SSE. Jadi bergantung pada soalan, bergantung pada apa data yang dah ada, apa maklumat yang dia ada, barulah tentukan formula mana yang paling mudah untuk digunakan. Dia paling mudah kadang bagi saya paling sesuai lah, sebab dia tak ada mudah pun kan. Banyak sangat kerja yang banyak sangat benda yang perlu dibuat. Jadi jawapan pada soalan tadi bergantung pada data dia. Jadi ada dua situasi. Data, sama ada data mentah ataupun data yang direngkaskan. Okey, ada soalan lagi? Ya, Doktor. Terima kasih. Okey, jadi untuk sebagaimana biasa untuk homework untuk yang ni, okey, cuba kita main-main dengan apa ni, dia punya sebab ini kalau nak tukar SSE payah ni sebab dia daripada data kan. Okey, saya nak tukar aras ketian je. Nak tukar aras ketian. Okey, tadi dalam jadual tu dia ada 4 aras ketian. Okey, F bila pergi pada jadual F, ingatlah jadual F ni dia terhad aras ketian dia tadi. Dia hanya boleh pada 5%, berapa ni? 2.5%, 1% kalau saya tak silap, 1% ataupun 0.5% kalau kita tengok jadual dia tadi. Dia ada hanya ada 4 saja aras keertian yang boleh digunakan untuk F ni. Jadi soalan ujian hipotesis nanti pun dia terhad. Sebab dia hanya boleh 0.5%, aras keertian 0.5%, 0.005. Kemudian kita ada 0.01, 1%. Ataupun 2.5%, jangan kita gunakan. T dengan Z jangan guna. Tapi F boleh guna sebab ada. Dan juga yang paling satu lagi ialah paling tinggi 5%. Maksudnya untuk F tak akan jumpa soalan ujian hipotesis 10%. Paling tinggi pun dia ada 5%, 1%, 2.5% dan 0.5%. Jadi untuk homework tadi, gunakan aras keertian selain tadi. Okay, jadi kita apa dia? Okay, tadi yang ini saya dah bagi 5% kan? Okey, untuk homework awak tukar aras keertian je. Jawab soalan yang sama tapi kali ini uji pada aras keertian. Kita ada 0.025, alfa 0.025, 2.5%, 2.5%, 1%, satu lagi 0.005. Cuba test ujian ni pada aras 3 aras keertian yang berbeza. Sama ada dia ditolak, masih keputusan sama. Adakah aras keertian boleh mempengaruhi keputusan ujian? Jadi kadang-kadang kita nak tahu kan, kalau keputusan tu aras keertian tolak eksternal, pada 5% dia tolak eksternal, pada 10% macam mana? Adakah dia akan keputusan sama, tolak eksternal juga? Pada 1% macam mana? Adakah keputusan dia berbeza? Kalau awak biasa main dengan orang kata ubah-ubah dia aras keertian ni, awak akan lihat ada kalanya keputusan dia kekal. Tak kisahlah apa aras keertian. 10% ke, 5% ke, 1% ke. Tapi ada kalanya dia berubah. Dia mengikut aras keertian juga. Sebab dia ada banyak faktor lagi. Cuma dalam kes cuba lihat. Adakah keputusan ni berubah kalau kita ubah aras keertian daripada 5% kepada 2.5%, 1% ataupun 0.5%. Artinya ini anda punya homework. Ubah F saja. Yang lain tu masih sama. Yang statistik F ni kekal. Statistik F tu kekal. Tapi rule dia masih sama. Kita hanya tolak eksternal jika F yang kita kira ni lebih besar daripada F dalam jadual. Jadi erti kata lain, kalau awak jumpa mana-mana aras keertian nilai F ataupun titik genting lagi besar daripada nilai ni. Katalah awak jumpa 25.3. Keputusan dia akan berubah. Apa lagi kalau 26. Selagi
statistik ujian lebih besar daripada titik genting, keputusan dia hanya ada satu, iaitu tolak isnad. Lain daripada itu, maksudnya lebih kecil kan? Statistik F lebih kecil daripada titik genting. Maksudnya keputusan dia ialah gagal tolak isnad. Maksudnya apa kat sini? Kalau awak cari 3 nilai ni, awak jumpa 3 nilai yang mana-mana nilai antara 3 ni lagi besar daripada 25.275, keputusan dia akan berubah. Lagi dia lagi kecil daripada 25.275, keputusan dia masih sama, iaitu wujud perbezaan dalam hasil jualan antara ketiga-tiga kawasan tersebut. Itu apa yang saya sebut ni, dia valid untuk semua ujian. Sama ada ujian F gunakan Z ataupun gunakan T. So kita gunakan konsep yang sama, kita bandingkan titik genting, statistik ujian yang kita kira dengan titik genting masing-masing. Kalau gunakan Z, titik genting dia pun Z. Kalau gunakan T, titik genting dia pun T. Kalau gunakan F, statistik F, titik genting dia juga mesti datang daripada jadual F. Konsep dia sama. Bandingkan yang mana lagi besar. Selagi statistik ujian yang kita kira tu, dengan gunakan formula tu, lagi besar daripada apa saja nombor yang kita dapat daripada jadual, tak kisahlah jadual T ke, jadual F ke, jadual Z ke, lagi yang kita kira, nama dia statistik, lebih besar daripada apa yang kita dapat daripada jadual, keputusan dia hanya ada satu saja, kita tolak isnad. Itu secara umum. Kalau dua hujung, dia terbalik. Kalau satu hujung sebelah kiri, dia terbalik sikit. Sebab dia nilai dia adalah negatif. Tapi nilai mutlak dia sama. Okey, itu secara umum. Kalau saya nak conclude, semua topik ujian hipotesis yang kita dah belajar daripada topik 8, topik 9 dan hari ini topik yang ke-10. Okey. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan untuk topik yang ke-10. Jadi skop dia kecil saja untuk ujian analisis ANOVA 1 hala. Cuma proses pengiraan dia agak kecil sikit, panjang lah. Yang key dia SSE dan SST tu. Ada perlu tahu macam mana nak key. Okey, sebagaimana biasa, latihan dah ada dalam UKM Folio dan juga dalam Gemini. Awak boleh buat macam biasa. Dan kalau ada soalan nak share ataupun nak minta saya semak, anda boleh WhatsApp, tukar pada PDF, WhatsApp, dan share saya dengan WhatsApp. InsyaAllah saya akan semak mengikut giliran lah. First in, first out lah kan. Siapa hantar dulu, saya semak dulu lah. Cuma saya kadang-kadang saya perlukan masa lah untuk buat semakan. Jadi itu saja untuk kuliah saya pada hari ini. Doktor, maafkan saya. Boleh saya tanya satu lagi? Silakan. Untuk surat terakhir tadi, kenaan dengan keputusan tu. Okay. Slide Terakhir. Ya. Okay. Untuk keputusan tu, boleh ke skema jawapan tu kita ikut yang macam contoh ni, H null ditolak sahaja. Sebab kalau tengok dalam bab yang sebelum ni, ayat keputusan tu dah agak panjang. Sebab dia bagi sebab kan. Kalau tengok dalam slide yang ni, dia cuma sekadar tulis H null ditolak sahaja. Bolehkah kita ikut skema yang ni ataupun kena ikut skema macam topik-topik sebelum ni? Step 1, step 2, step 3, step 4. Bukan step. Maksud saya ayat keputusan tu. Boleh sama. Maksudnya awak nak gunakan, katalah sebab ni topik ada sebahagian, kalau awak nak ikut dalam sebelum ni saya tulis macam mana? Saya tulis keputusan H null ditolak. H null ditolak kerana bla 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 bla. Boleh. Kalau kita ringkaskan sekadar H null ditolak saja, itu pun dah tapi kalau awak tulis H null, katalah dalam okey, saya cuba nak faham. Maksudnya dalam jawapan awak buat, tiba-tiba awak tulis macam ni je. Katalah yang ni tak ada. Ni tak ada. Maksudnya. Adakah itu? Yang tu masih ada. Okey, kalau ini masih ada, katalah awak tulis macam katalah anda tulis maklumat tu ada. Tolak H null jika statistik F lebih besar daripada 3.89. Lepas tu awak tulis H null ditolak titik. Pun boleh. Sebab di atas tu dah ada kenyataan. Kecuali kalau awak yang atas ni tak ada. Yang atas ni tak ada kan? Tiba-tiba keputusan H null ditolak. Dapatlah markah setengah H null ditolak. Kenapa H null ditolak? Sebab tu dia ada satu ayat. Kalau ayat yang satu lagi dia tulis H null ditolak kerana statistik F 25.275 lebih besar daripada 3.89. Still kena bagi tahu kenapa H null ditolak. Cuma dalam exam tu sebab kita bukannya kelas bahasa Melayu kan. Jadi selagi ada maklumat tu. Begitu juga macam ayat yang begitu juga dengan perkara-perkara yang lain.
Macam apa ni, asalkan maklumat tu ada. Asalkan maklumat tu ada. Awak dah tulis apa ni, sesi F lebih besar daripada 3.89 titik. Atau tulis eksternal ditolak. Pun diterima lah, akan still dapat markah penuh sebab poin tu ada. Poin yang pertama, awak bagi tahu apa keputusan dia eksternal ditolak, dan awak beritahu kenapa keputusan tu eksternal ditolak. Jadi boleh lah, maksudnya boleh diterima, masih dapat markah yang sama. Dan begitu juga untuk ayat yang di bawah tu, yang saya tulis panjang-panjang tu kan, ada kadang-kadang mungkin panjang sangat. Awak boleh ringkaskan asalkan ada dua benda. Pertama, ada sebut aras ketian, ada maklumat aras ketian, ada pelajar tulis pada 5%, apa boleh lah sebab dia tulis 5% kan. Pada alfa 0.05 pun diterima. Wujud perbezaan purata hasil jualan titik pun diterima sebab dia merujuk pada soalan jawapan ni yang intipati dia, orang kata nak tahu pelajar ni nak sebut apa, ada perbezaan ke tak ada perbezaan. Kalau dia sebut wujud perbezaan, dapat setengah markah titik. Kalau dia kata ada perbezaan pun betul kan, wujud perbezaan, ada perbezaan, tapi markah dia taklah sepenuh. Kalau markah dia 1, mungkin dia dapat separuh lah sebab dia tertinggal ataupun ayat dia tak berapa lengkap. Okey, ada soalan lagi? Okey, Doktor, terima kasih. Itu saja. Okey, saya pun dah habis kalau nak sampai. Kalau ada soalan, apa-apa soalan, kita ada 15 minit sebelum 3 suku. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan exam ke apa, atau apa saja awak nak tanya, saya buka lah sekarang ni. Kalau tak ada, kita boleh berhenti atau macam mana?